Kasim, Ku. Saleh, Ku. kamu berdua faham apa yang telah saya terlimatkan tadi? Faham ku. Baik. Memandangkan tiada maklumat lanjut mengenai kem tersebut, saya menugaskan kamu, Kasim, untuk melaksanakan tinjauan rapat di kem tersebut. Jom macam mana? Saya tak apa-apa. Saya selamat. Ali macam mana? Saya dah rangah. Tengok dia. Parah ke? Dia tak kunci. Sekarang macam mana, Jen? Tak tahu lah, Jen. Saya tak tahu nak jawab macam mana dengan Tuan Kasim. Apa yang nak berlaku, Jen? Semasa kami mendapati kubur musuh, Raja Ali terlanggar bom mitrat, Tuan. Saya minta maaf di atas apa yang berlaku tu. Agak-agak korang, apa yang jadi pada Tuan Kasim? Orang lain yang punya pasal, dia yang kena. Habis? Nak buat macam mana? Dia kan ketua kita. Ini kau punya pelatun komandan tak tahu buat kerja lah ni. Minta kebenaran untuk cakapku. Saya bertanggungjawab atas kesilapan ini dan saya berjanji tak akan mengulangi kesilapan yang sama. Berwira negara, menjunjung titah perintah.
啊，同志。保安来了，同志。你们干什么？为什么发生这事情？你给我讲。我相信我们的支成员可能被敌军抓去了。谁是哨兵？为什么没有派人巡视兵营？他们什么时候出去？报告同志，他们已经去了3天。我们的兵营不可能被人发现，怎么敌军靠近了我们还不知道？假如连我们兵人都保护不了，还如何解放马来亚？但是同志，我们的成员少数是被射杀，有的话大多是被他们的陷阱而埋伏了。你知道吗？正因为这个营有很多陷阱，我不想让士兵丧失信心。你们还不明白，最重要的是，现在你们已经暴露了，这将间接吸引敌人的注意力，他们将会派兵来到这里，你们真是害死人了。陈总同志，你失败了，你应该保持兵营的安全，你不应该粗心大意。同志，我真的对你很失望，我要你完成这项重大的计划，但你失败了，我不让这次失败影响新党员。但是同志，我已经交错了，可是很多村民已经成为政府的成员了。那是因为你没有说服村民成为我们的新党羽。同志，现在我应该做些什么？这军队就是服从命令以反击敌人，我们应该重振党员的战斗精神，建立新营地，这是我们的新计划。Assalamualaikum tuan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kasim, sila masuk. Terima kasih tuan. Saya dimaklumkan tuan nak jumpa dengan saya. Ya, cuba duduk. Terima kasih tuan. Bagaimana dengan pelatun kamu sekarang, Kasim? Baik tuan. Mereka sedang membuat pentadbiran pelatun tuan. Baguslah begitu. Sebenarnya Kasim, tujuan saya memanggil kamu ini adalah untuk mengucapkan syabas dan tahniah di atas kejayaan pelatun kamu tempoh hari. Terima kasih tuan. Walaupun kita tidak berjaya sepenuhnya, namun tidak secara langsung kehadiran PKM telah dapat dikesan di kawasan tersebut. Bagaimana dengan pendapat CEO tuan? Walaupun CEO agak kecewa, tapi sebenarnya beliau amat berbangga dengan kejayaan pelatun kamu. Terima kasih Pak Tulima. Saya baru dapat berita daripada Tuan Kasim mengatakan kita dapat cuti yang panjang.
kita ni mu nak gimana? Aku ingat besok aku nak pergi gereja lah, bang. Lepas tu baru aku pergi enjoy. Itu elok tu. Mu tunaikan tanggungjawabmu, baru mu pergi enjoy. Yalah, bang. Bagus tu. Anda lain. Aku. Mu nak pergi mana? Bila? Esok. Aku rasa esok aku mau pergi tengok wayang. Tapi malam ni aku mau pergi vampire dulu. Kau mau ikut aku? Aku tak nak dah vampire ni macam budak sekolah mu. Apa mu ni? Aku asai. So aku nak beli kereta baru. Aku lama tak kena budu dah. Wah, budu? Wang, awang. Tak habis-habis dengan budu kau. Kau tak nak tengok budu. Kumar. Kau tak siap lagi, Kumar? Yang kau nak belik-belik gambar mak kau tu, gambar siapa tu? Jomlah. Gambar mak aku dah. Jomlah. Kau dah janji dengan aku, kau nak keluar kan? Aku dah siap dah ni. Ui. Tak kau lah. Scott. Kita orang pergi dulu kan? Tunggu weh. Tunggu tu. Nal bedak. Dah. Oh, wangi ni. Oh, baik kan kau demo dapat dengan jawab. Minat dia makan. Oh, molek sungguh dah. Mu siap dah? Oh, kau siap. Siap gapo mu bogin lagi tu? Kejap dia minat lah. Mewah, dia mau pergi dah weh. Weh, tunggu weh. Wah, bengok lah. Tunggu wah. Cepat mu macam pondan tu. Kenapa ni? Tak jadi ke? Alah. Sajen. Selamat malam saja. Selamat malam. Ada apa-apa hal saja? Saya ada rancangan besok. Saya tahu saja apa dia. Mesti kita pergi berkelah ke Pulau Mangkok kan? Saya mesti ikut saja. Awak ni Ranjit, saya belum habis cakap lagi. Maaf je. Begini. Rancangan besok ialah saya mahu kamu semua ikut saya pergi ke rumah mendiang Lieutenant Fu. Kita melawat keluarganya. Hai. Tadi beria sangat nak ikut. Dah tak nak pula. Bukan macam tu, Jen. Cadangan tu baik, Jen. Saya setuju. Jadi besok kita yang tak ada rancangan tu kita pergi tak? Saya setuju. InsyaAllah, Jen. InsyaAllah. Bagus, kalau semua dah setuju, besok kita akan bertolak bersama-sama. Baik. Okey. Apa lagi? Confirm ya?
Cek. Oh, okey. Cek. Bila nak balik you? Ha? Bila nak balik you? Minggu depan, Mam. Cepat betul lah masa yang lalu. Itulah, samalah macam abang. Bila kita dah bekerja, dah ada tanggungjawab, berat pula nak memikulnya. Cek. Dah. Kan seronok jadi macam budak-budak. Cek. Tak apa-apa lagi jadi budak-budak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tu ayah dah balik dah. Ha, tak main sama. Saja ya. Cek. Mana pergi kuih? Mana kuih? Kuih nak kak? Dah cek. Mana cari? Mana? Mesti kena abang main tipu. Tak, mana abang main ambil tipu? kot. Tak, mana dah abang ambil? Abang tipu ni. Abang curi. Tak ada. Apa? Mana ada? Jahat. Jahit. Adik kamu dah tidur? Dah, tak cukup tangan saya, Mak. Ya. Kenapa? Kamu buat belakang aku macam sandbag dalam tangan tu keras. Pelan-pelan lah sikit. Okey, minta maaf. Ini sikit ya. Kamu ni dah sesuai benar berumah tangga. Kamu tak ada calon lagi ke? Mak ni dah tua, Kasim. Jangan benar nak menantu. Hai. Kamu tak dengar ke apa yang mak kamu kata? Tengok. Kasim. Orang cakap dia bawa tak dengar. Macam ni, Kasim. Mak ni berkenan benar dengan budak Sesa tu. Apa itu kalau mak jodohkan kamu dengan dia? Ngantuk dah, Mak. Ya, saya minta dia dulu lah. Masuk tidur kan. Budak ni. Assalamualaikum. Orang nak ajak dia berbincang, dia buat-buatlah mengantuk. Kasim. Sila masuk saja. Terima kasih. Bibi, apa khabar? Baik. Apa khabar? Ingat juga dengan Bibi ya. Bibi, apa khabar? Baik. Ingatkan dah tak ingat dengan Bibi dengan Aida lagi lah. Masuk. Kau Bibi. Baik. Masuk. Kebetulan Bibi, Ya. kami semua dapat cuti. Masuk. Lagipun dah lama sangat tak melawat Uncle dengan Bibi. Terima kasihlah Sarjan. Gua ingat orang ni semua lupa dengan gua sama Bibi. Yalah Sarjan, Corporal. Sejak Cimeng tak ada, kami sekeluarga pun rasa sunyi juga. Sarjan, sebelum Cimeng mati, dia ada pesan apa-apa tak? Tak ada Bibi, tak ada. Tapi sebelum dia pergi, dia selalu menyebut tentang keluarganya. Sudahlah. Kita sabar. Sabarlah, Bibi. Kami semua pun rasa sendiri. Tapi nak buat macam mana? Dia tu pembantu semasa mempertahankan nama. Ya, gua tahu. Dia anak yang baik. Pandai ambil hati orang tua. Dan sayang sama adik-adik. Saja. Apa Ranjit? Bibi, susah-susah je. Tak ada. Air kosongnya ni. Jemput minum. Tak apa Bibi. Nanti. Siapa ni nanti? Oh, ni adik kembar Cimeng. Kusi Umeng nama dia.
Adik kembar. Tapi tak pernah tengok dia apa. Di mana dia? Cuba kau boleh tengok. Dia jaga kedai. Mungkin sekejap lagi dia balik. Yang ni. Sama. Suming? Tu pun dia. Sini. Suming, mari sini. Jumpa sama kawan-kawan aku dulu ni. Mak. Gua ada satu perkara mau bagi tahu Mak. Ada apa, Suming? Bunyi macam mau minta sesuatu sia? Kalau lu mau masuk askar, Mak tak kasih. Tapi Mak, gua pun mau juga masuk askar. Lu dah gila ke, Suming? Tak tengok apa jadi mak aku lu tu? Mak tak kasih. Tak apalah, Mak. Mak bagilah gua masuk askar. Mak cakap tak boleh lah, Suming. Bapa lu dah tua. Siapa mau jaga perniagaan kita? Gua tak minat semua tu. Bagilah saya masuk askar. Gua mau jadi macam aku. Lu sama aku sama saja. Suka saya buat barang-barang orang yang tak suka. Semua dah gila agaknya. Waalaikumsalam. Masuk. Belum? Macam mana adik mengaji? Bagus ke? Bagus. Mira dah naik Alhamdulillah. Dah naik Fatihah dah? Oh, dah naik Al-Fatihah dah. Nanti kalau Mira naik Al-Quran macam Balong, Abah akan belikan hadiah. Nak hadiah? Nak. Nani nak hadiah tak? Nak juga. Dah lah Balong. Lepas ni masuk ulang kaji pelajaran. Tolong tengokkan buku adik-adik sekali ya. Baik, Bang. Masuk salam dengan mak sekali. Lepas tu Abang, lepas mula kerja pelajaran tu, masuk tidur ya. Bang. Ya. Saya nak mencadangkan pada pengurusi bakat, nak ziarah keluarga Aunty Chan. Samping tu kami ada buat sedikit kutipan derma. Baguslah cadangan awak tu. Abang setuju? Setuju sangatlah. Ya tak iyalah sayang. Bila awak sebutkan pasal keluarga Aunty Chan tu, abang baru teringat. Tuan kita tu, Tuan Fu, mendiangnya, ada adik kembar. Ya ke? Saling tak tumpah, serupa mukanya. Sama. Apa nama dia, Bang? Nama dia Fu Xiuming. Itulah nama dia. Terkejut abang dia buatnya. Hai.陈峰要我们行使那个计划，记得吗？我们的计划。记得，同志，你放心吧，这次我们必定胜利。
如果是这样，那就好。做好准备，一切顺利。是，同志。你们全部准备好了没有？好了。好，我来。我觉得有点担心了。SB 事情回来这个，通常遇到通常讲的话，我们就很麻烦了。你放心吧，我们没有怎样对他们。再说共产党也不会怎样对我们的。Tokek ni barang habis rosak, lu tengok lah. Apa benda ni? Ini rosak, mau buat apa ni? Tak boleh pakai lah. Okey, ini tolong sama kita boleh. You tengok, semua mesin dah ada kena bom. Depan kan semua dah kena bom.
各位村民，大家好，请相信我们，很快的可以占领马来亚。在不久以前，我们就可以获得自由。请大家跟我们同心协力，实现这个民族的宏愿。对，我们一定会成功的。是的。好，我们的承包员最新的报告显示，我们已经找到一个新的地点，和非常安全的来训练我们的新党员。Gentlemen, Panglima. Saudara gentlemen. Saudara Panglima. Datuk Sebiu kan? Panglima, saya terima panjang telefon. Datuk Sebiu akan datang lewat sikit. Baik, kita mulakan mesyuarat. Sikit. Terima kasih. MIO, ada maklumat terkini ingin sampaikan? Ada, Pak Imam. Parlimen. Dari maklumat yang kami terima, terdapat tindak balas yang dilakukan oleh PJK di mana berlaku 3 insiden. Insiden yang pertama melibatkan kematian seorang awam bernama Acai di rumahnya di Kampung Baru pada 21 hari bulan Mac. Insiden yang kedua melibatkan rampasan barang oleh PJK yang berlaku berhampiran dengan Kampung Sahung pada 26 hari bulan Mac. Dan insiden yang ketiga berlaku kegiatan sabotaj ke atas kenderaan untuk pembinaan Lebuh Raya Timur Barat pada 29 hari bulan Mac. Dipercayai tindakan mereka ini adalah untuk membalas dendam Parlimen dan juga untuk menaikkan semula semangat anggota-anggota PJK. Kalau begitu kita perlu tingkatkan lagi operasi di kawasan terbabit. Saya setuju, Panglima. Pada pendapat saya, mereka mungkin masih berkeliaran di kawasan berkenaan. Selamat petang, Panglima. Selamat petang. Minta maaf, Panglima. Ada panggilan telefon untuk Tuan KCK. Brandon. Excuse me, Panglima. Terima kasih, Panglima. Kembali. Apa yang berlaku? Nampak macam ada perkara penting. Saya sendiri pun belum pasti. Mungkin kita menghadapi masalah baru. Lihat, PJK bukan saja main-main dalam hutan. Tapi sekarang dah mula buat hal di Kampung Baru, Lebuh Raya dan Bandar. Satu perancangan menyeluruh harus dilaksanakan di sini. Di mana kita akan melibatkan seluruh pasukan keselamatan, termasuk tentera, polis dan awam. Mereka akan bergabung dan bersepadu dalam satu rancangan. Rancangan ini bertujuan untuk menentang musuh yang sudah semakin giat dan aktif di seluruh negeri. Maaf, Panglima. Bagaimana cara dia? Rancangan ini kita akan namakan KESBAN. Ataupun maksudnya adalah keselamatan dan pembangunan. Bagaimanapun saya akan berbincang dengan Menteri Besar nanti tentang konsepnya. Maaf, Panglima. Ada berita buruk. Datuk CPO kena tembak semasa dalam perjalanan kemari. Bagaimana dengan beliau? Saya dipahamkan beliau terkorban di tempat kejadian, Panglima. Jadi saya harap Platoon 5 tidak akan mengecewakan company kita. Boleh semua? Boleh semua? Bagus. Saya tak tahu dengan apa cara sekalipun yang kamu semua hendak buat. Yang pasti, kita mesti menjadi Johan. Boleh tak? Mulai hari ini, tiada rehat. Sehingga kita jadi jaguh nombor 1. Kalau perlu kita gunakan taktik khas, kita gunakan. Faham? Tapi ingat, pandai makan, pandai simpan. Sekarang,
Saya tak nak masa pertandingan nanti bagi masalah pada pelatuan kita. Saya larat, Tuan. Tadi bahu saya sakit sikit je. Saya kena tahan, Tuan. Bagus. Saya suka semangat macam tu. Yang lain semua dengar? Tuan! Dengar ke tidak? Tuan! Bagus. Dengar sini semua pelatuan satu. Tuan! Lawan kita yang utama sekarang ni adalah pelatuan 5. Kita mesti menggagalkan mereka. Kita kalahkan mereka. Tuan! Boleh jadi macam gini. Kalau macam gini, datuk aku dekat kampung pun boleh buat. Balik-balik, satu pusingan. Satu pusingan. Go! Go! Naik. Pecah, naik. Lepas terus Tuan. Tuan pun banyaklah sekali. Kau banyak cakap pula. Lanjut. Siapa tu? Sayalah Ravi. Kau dua pergi cepat.